You nampak tak? Sebab tu penting pilih kawan. Jadi kalau siapa yang tak nak kawan kau tu, kau check lah diri kau. Kan? Kalau katakanlah engkau mungkin tak nak macam masyarakat, tu okey lagi. Tapi kalau masyarakat tak nak campur kau, tu kena check. Kan? Kau nak kawan, semua tak nak kawan dengan kau. Apa pasal tak nak kawan dengan kau ni? Then you kena create supaya orang kawan dengan you. Kan? You pilih. Betul. Dan lepas tu pula, kalau you kawan dengan sesiapa lah kat sini, walaupun you pun blur-blur lah kan, tapi masing-masing ada dream tadi kan. Jumpa dengan member kan, cerita masalah semua everything, you tegak cakap dia, dah lah tu. Kan? Fokus pada solution. Cari dalam penyelesaian. Kan? Cik Aziz berbuih mulut cerita. Aku tertekan. Okay, so 3 benda saya cerita. Yang saya share. Mula-mula apa? Dream. Kedua? Kapal. Ketiga? Circle. Okay. Yang sebelum saya ambil tadi, saya cerita pasal personal financial risk assessment, trigger question, fahamkan dia macam apa impact dia, focus on impact. Kalau katakanlah kita dah try tak jadi because of dia memang nampak dia tak ada dia punya intention tu ataupun cara dia memang dia just ignorance. Kan? Dia ignorance ataupun dia pretend untuk dia to be okay kan? Kalau orang tu ignore kan, boleh tak kita address dia punya ignorance? Maksudnya macam, okay, saya faham cik mungkin dalam stage ignorance. Boleh tapi saya tak prefer. Sebab saya tak prefer untuk kita create argument. Saya tak prefer untuk create argument. Sebab biar kita lose the battle but win the war. Kita lose masa perbincangan, kita lose sedikit. Tapi long run kita menang. Why? Lebih baik kita tinggalkan dia something untuk difikir. Tak apalah cik, saya faham you nak fikir, tapi you fikir benda ni. Kan? You fikir benda ni. Cik, lihat keliling-keliling cik. Kan? Ada orang yang betul-betul establish everything. Kan? Establish ni macam-macam. Dia rasa dia okey. Tapi the moment Allah uji, tengok apa keadaan dia. Kan? So, soalan saya kepada encik untuk cik fikir. Adakah dia nak macam tu? Tak nak. Adakah dia jangka jadi macam tu? Dia tak nak, dia tak jangka, dia kena. So what if kita benda yang sama, kita tak nak dan tak jangka, kena kat kita? Are you ready? Kalau tak ready, it's up to you. Because I got nothing to lose. Sebenarnya setiap orang tu bertanggungjawab dengan apa yang dia punya decision. Okay? Faham? So jangan kita you ingat lose the battle but win the war. Kita kadang ada ego, geram nak bagi sekali. Saya memang tu. Sebab you tak tahu akan datang kita macam mana. Kita memang geram. Sebab saya dah terbiasa lose the battle win the war. Sebab tu lepas tu kena buat seeding.